Hai, welcome back guys. Trip Bangkok Day 2. Let's go. So hari ni kita tak naik boat. Kita nak pergi kat train station untuk naik train. Nak pergi dekat Chatuchak Market. Ya, so daripada rumah nak ke stesen kereta api tu dekat je. Dalam 10 minit berjalan. Tapi bila dekat Malaysia, kita takkan buat benda tu. Kita lagi prefer untuk ambil Grab ke. Lagi prefer untuk apa tu? Bawa kereta kan. Walaupun jam. Sebab malas. Tapi bila kat negara orang ni, automatically rajin nak berjalan. So ni set-set lelaki berjalan sambil borak memang lambat. Ataupun diorang punya kaki tu pendek sebenarnya. Kalau perempuan, ya Allah, laju tengok aku jalan. Tengok Mok Yin dengan Ucu kat depan dah. Kita daripada sini, kita nak pergi sini ya. Chatuchak. Okay. So, macam nak berapa orang tu? Berapa? Kita nak bentuk berapa orang tu, macam mana nak add? Tu lah. Tak payah beli kat sini guys, kat Mishing sebab tak ada untuk add orang. Kita nak beli untuk semua sekali. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So kita pergi kat counter. Kat counter kita tanya boleh beli tak? Pack. 6 adult. Kids? Why? So kat counter boleh beli guys. Kita beli untuk 6 dewasa, 1 kanak-kanak. Okay, jom kita pergi naik train di Bangkok. Train sama macam dekat Guangzhou. Ya, Di Guangzhou kalau tu penuh orang. Malaysia sama. Sampai dekat Kampai Pad. Nak pergi yang Chatuchak Market tu. Ya. Dia 2 stesen je. Kita orang dah sampai guys. Dekat mana yang kita sampai ni? Chatuchak Market. Chatuchak Market. Chatuchak Market. Okey, kat sini banyak jual jenis-jenis pakaian lah. Macam semalam juga. Tapi yang ni lebih kepada kedai-kedai. Di dalam kedai. So, banyak murah-murah kat sini. Jom kita shopping. Oh, tu cantik. Ya, ni cantik. Ni cantik. Beli kat abang. Ni shopping. Oh. IKEA di Bangkok guys. Kedai beg cantik-cantik. Kita makan. Oh, kedai makan dia dalam ni juga lah. Dalam market puncak ni. So ada kedai makan kecil. So kita berhenti makan dulu. Okay. Ini yang aku makan. Apa dia ni nama? Green curry fried rice. Green curry fried rice. Lepas tu dengan tebeng. Okey, lepas tu Ini udah tak rawang. Angkuk Kau cakap. Ini nasi goreng nanah. Nasi goreng nanah. Nanah. Lepas tu Moi. Pad Thai. Udang. Sebut gitu dah. Pad Thai udang. Nasi goreng daging. Nasi goreng daging. Air Tak nampak daging. Thai green tea. Shakiao. Nurin kopi. Air? Nama dia air goreng. Air goreng. Okay, ni nama restoran yang kami makan. Restoran Kak Chak.
Korang jumpa kedai Levi's guys. The Fire One original baju. Ori. Reject ke apa? Oh. Yang lama. Slot lama. Berapa harga ni? 200 lebih. Ha? 1 lebih? 3? Oh. Levi's original guys kat ni. Fire One banyak gila. Kalau convert duit Malaysia dalam berapa? 200 lebih 300 setengah. Tapi kalau 300 setengah lebih kurang butik lah. Okay guys, kami dah situ makan. So ni nak jalan, sambung balik jalan untuk mencari barang-barang baju. So cari apa yang? Kita tengok-tengok dulu. Orang nak cari baju untuk safari. Hari Selasa. Hari keempat tu. Hari keempat kelima saya tak ada baju lagi. So saya nak kena beli. Sajalah tak bawa sebab kat sini kan baju-baju cantik. So kita nak belilah. Okay. Hari keempat kami nak ke safari. So nak cari baju-baju ni. Oh. Orang rasa kalau nak beli souvenir kat sini kan? Kat sini tu ya. Sambil-sambil kita cari souvenir juga. Kat sini banyak baju linen bagus cantik. Awak ada macam beli baju awak. Ni tengok kain. RM9, RM10 ni. RM10 selai baju slow. Ni kemeja ni. Ya. Mana saya nak beli kat ni? Kudurai. Okay guys. Korang kalau jalan kat sini memang tak habis jalan lah. Memang besar gila tempat ni. Ni saja pun dah berapa 2 jam pun baru jalan kat sini kami. Duck noodle viral pun. Ramai gila orang. Roti apa ni? Garlic bread. So ada teringin nak? Fikirkan long queue tu Atin dia sanggup. Atin sanggup kat Malaysia je. Kan tak sanggup. Okay, ni lorong nombor berapa aku tak ingat. Jalan tak habis lah guys. Oh cantik pun beg lah. Kan ni cantik gila. 254. Tengok dia colour brown. Cantik kan? Cantik. Lepas tu RM50 je. So dia muka ni muka menyesal ni sebab dah beli awal-awal. Better ambil daripada tak ambil. Better menyesal beli daripada menyesal tak beli. Okay, itu kita punya konsep bila dah sampai Thailand ni. Dua-dua pakai hasil beli dekat Chatuchak Market kan? Cermin mata. Cermin mata, topi. Topi sama. Orang cermin mata topi saja. So, dekat sini aku dapat beli 2 barang. 3 Baju, selai, spek mata and cap. 3 barang ni baru RM50 rasanya. Kalau orang dia hujung. Oh, RM50. Okay guys, kami kat sini Nampak ada selfie tu. dari yalah. Cantik. Kami kat sini dari pukul 10 pagi tadi. Sekarang dah pukul 3:10 minit. So dah berjam dah kat sini. Tu pun tak habis pusing lagi Tak tau. habis pusing lagi. Ada lorong-lorong yang kita tak jalan sebab sebab pening. Dah jalan ke belum? Actually sini memang one stop center lah. Kau nak beli perfume ada, kau nak beli casing phone ada, baju ada. Apa lagi? Segala benda Semua semua benda ada. ada. Dia tak ada macam phone kat tempat lain, baju tempat lain. Tempat makan pun ada dekat sini. Ada yang halal. So punya. nak datang makan kat sini pun, nak cari makanan halal pun tak ada masalah. Kita nak pergi surau dulu. Cari surau. Lepas pergi surau baru kita sambung balik jalan. Tengoklah sama ada kita stay
jalan kat sini lagi ataupun nak pergi Platinum Market, Platinum Mall tu. Platinum Mall. So ni kalau korang nak solat daripada Chatuchak Market tu kan. Okay, ini. And then korang just straight sahaja. Okay, ini. Kalau korang nampak kat sini kan, 2768/1. Kat sini dia ada untuk lelaki, Muslim and Muslimah. Tapi spoil ni sebab tempat wuduk perempuan pun kat sini juga. So korang kena pandai lah cover aurat kan. Lelaki perempuan share je kat sini. Okay, so kita dah settle solat, kita nak pergi mana? Jom kita nak pergi Night train. Boat lah. Seorang naik boat, seorang naik train. Boat ke train? Nampak sangat dua-dua salah info. Tak tahu info yang tepat. Kita nak pergi ke tempat lain lah. Kita dah settle lah untuk kat Chatuchak Market ni. Okay, update guys. Kami dah sampai dekat Platinum Mall. Baru je sampai. Kami ambil apa ni? Boat. Datang ke sini. Tadi dekat apa ni? Daripada Chatuchak tu 30 minit. 30 minit lah. Ada jam. Setengah jam. Kalau ikut dekat ya, tapi sebab jam lah. Tengok ramai gila orang. Kalau korang nak shopping apa, memang kat sini pun one of the best spot lah. Best spot. Comel yang pada miliar. So jom kita tengok barang dekat sini pula. Okay. Cerita sikit apa buat hari ni. Hari ni mula tadi pergi Chatuchak. Okay. Pasar terbesar kat dunia. Okay. Dunia kan? Okay. Tak habis pusing pun. Paruh tak habis. Okay. Lepas tu terus sampai sini. Sini tempat Platinum. Platinum Mall. Yes. Okay. So kita kat Platinum Mall ni kita nak buat apa? Sambung shopping lah ni. Sambung shopping. Okay. Kak Ida dapat apa dah hari ni? Pak jersey je. Jersey ya? Okay. Let's go. Okay, macam korang tahu, Thailand dia memang terkenal dengan cafe Amazon lah. So setiap kali masuk Thailand kita akan masuk juga cafe Amazon. Tempat wajib lah. So yang pernah try ke tak sebenarnya? Ni baru first time try. Ambil coklat Frap dan strawberry cheesecake. Macam aku sebelumnya pergi Golok memang selalu belilah strawberry cheesecake, my favourite aku. So kat sini aku beli juga, dia beli strawberry cheesecake. Okay. Dia macam, yang ini dia macam ala-ala macam Starbucks lah. Cuma dia versi Thai lah. Versi local Thai lah. Okay, kita nak ambil air. Let's go. Jom. Coklat dengan strawberry cheesecake. Ni nama dia. Nampak kat mana nama dia ni? Mini Melts. Ice cream dia memang besar-besar ni. Ni ice cream tau. Bukan poppy candy. Ni Semua ice tu cream. ada ice cream. Ya. Try. Ada panas sikit ni. Menarik lah. Okay. Tak strawberry. Banana. Menarik. So ini dia punya ice cream tau. Dia dalam bentuk bulat-bulat macam tu. Kita topping punya. Ni. Dia ada macam-macam flavor. Ada double chocolate, rainbow signature, butter candy. Macam-macam. Sekarang aku ada dalam Platinum Mall. Sini lagi banyak gila pakaian-pakaian lelaki perempuan. Tapi Platinum Mall ni aku pun tengok daripada YouTube online juga. Dia bukan baju semata-mata dalam mall ni. Dia banyak aksesori, phone, pakaian lelaki, perempuan. Okay, sekarang aku ada dekat Kerongtong Plaza. Kat sini tempat baju-baju big size lah. Lelaki perempuan pun ada. Dia dekat sebelah Platinum ya, Platinum Mall. So sekarang ni aku dengan Fatin tengah cari baju untuk dia. Sejuk lah kain dia. Sedap. Sejuk. Ni Tengok kalau macam ni. satu 300. One. One Kalau 300. beli dua 500. Kalau satu tu 250.
Hello. Oh. Taiwan. Apa dia? Try. 130 je. Berapa? 130. Ni ada coklat. 130 baht. 130 baht tak? 30 baht. 130 baht. Okay, untuk trip Bangkok Day 2 ni pun kami banyak pergi tempat-tempat apa ni? Shopping. So hari ni pun banyak kami shopping lah. Shopping Penat pakaian lah. Saya kata. Tengok ni hasil. Dia best. Nak makan kan korang just keluar saja. Tengok ni macam-macam makanan. Ada yang Betul. halal, ada halal. Tapi yang halal tu macam buah-buah tu boleh je kan. Tak ada masalah pun nak minum jus buah. Halal pun ada. Ada banana pancake. Okay guys, kami dah settle dah shopping-shopping semua dekat Platinum Mall ni. So sekarang nak gerak pergi makan. So kami decide untuk makan dekat Samat Food. Dari mall ni nak kena jalan pergi ke Samat Food tu dalam 15 minit macam tu. Kedai ni sedap dan juga halal lah. Ni kedai ni Muslim. Harga Satu portion. lepas tu dia tahu dia. Ada spaghetti. Kak cuba teka berapa total kita makan tadi. Okey. Teka. Seorang-seorang. Teka cepat. Okay, mau teka Cepat. 1,300. Okey. 300. Faster. 1,435. Okey. Okey. 1485. 1825. 1880. Okey. Jawapan yang paling tepat Pak Chu. Dekat-dekat lah. Oh. Tapi bukan jawapan sebenar. Jawapan Tapi- sebenar 1,700. Okay, so dah settle kami makan tadi dekat So kenyang. Makan dekat mana? Samat Alhamdulillah Samat Food. Muslim Food. Samat Muslim Food. Kat sini kalau korang tak pernah nampak orang Malaysia kat Platinum 426 apa? Puncak Puncak. ke? Orang nak cari orang Malaysia masuk je dekat Samat Food tu. Betul. Semua orang Malaysia. Lepas tu kalau korang nak cari makanan halal yang Sedap, berbaloi, portion banyak. boleh cuba dekat Samat Muslim Food ni. Kita orang last makan tengah hari tak ada tahu. So ni baru makan. So far semua habis. Tapi memang kenyang gila lah. Tapi berbaloi kan. Ada Dengan harga sedikit makan. 1,700. Kalau kat Malaysia tu lebih kurang dalam 200 kan. 200 untuk 6 orang makan. Okay, so Settle. dah settle untuk Day two day 2. Sama ada kita nak balik nak ambil boat ataupun ambil train. Sebab harga dia dua-dua sama je. Tapi nak lagi mudah, tak berjalan, ambil boat. Semua kami dah barai dah. Dah jalan dah. Dah tak apa dah. Jom, Jumpa kita lagi. Settle day 2. Bye bye. Bye. Sambung esok. Jangan lupa untuk like, share, comment and subscribe. Jumpa pada hari esok. Bye-bye.